Kita sampai dah di airport KLIA. Hari ni nak tolak ke Phuket dah. Flight pukul 12.55. Okey. Okey. Kita orang nak pergi check in bag dah. Nak pergi ke Phuket dah. Kita pergi cari kaunter check in dulu. Okey. Check in luggage lah sebenarnya. Kita dah check in pun online dah check in dah. Cuma nak check in luggage. Okey. Okey, kita di kaunter international ekonomi dah. Kita nak check in luggage dulu. Lepas dah. Okey, jom. Okey, kita dah turun ke nak masuk kat immigration dah. Immigration international lah. Dah. Bawah dik. Situ. Okey, Auris dah berjaya. Ani bi. Bawah. No, Halin. Kat cermin. Bi, pusing. Tu. Gitu. Umi dah lepas dah. Umi tak lepas pula Umi ni. Kau nu mah. Balik tu. Jadi, gitulah. Mula. Umi second try. First try tak jadi. Macam Rena juga. Boleh. Macam mana Rena ni? Rena 2 kali try. Umi 2 kali try. Auris sekali. Abah sekali dah. Banyak lagi. Semua. Kereta Rumah Haris je ya. Sandwich ayam. Dia sedia ni sandwich ayam. Makan ni. Enak.
nak tukar tempat duduk lah. Ada kuasa banyak ni. Flat ke Phuket ni. Kuasa banyak. Kepada para penumpang yang telah diserahkan tali cleaner serta jaket keselamatan bayi, diminta meninggalkan barang tersebut. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Phuket International Airport. Please remain seated until the seatbelt sign is switched off. Be careful when opening your hand compartment and kami daripada airport ni nak pergi ke tempat ambil e-hailing. Kita cari Grab nak pergi ke hotel di Patong Beach Resort. Dah. Jom. Kita mari nunggu luar untuk ambil bol dia tak boleh ambil dalam. Bol dia ambil luar dia. Murah banyak lah. Bezo apa tu 300 bas ataupun lebih kurang apa ya banyak juga lah, dekat 40 ya juga lah. Kita duduk luar raja lah tera-tera ni dah nak tahu setara mana. Okey dah. Boleh ilmu sikit-sikit tak. Okey siapa Phuket Innova pergi ke hotel di Patong Beach. Itu sekolah dia. Sekolah Pranangsang. Pakai baju sama. Baju sama. Baju sama, Bi? Kabel dia selegak molek kabel. Kabel dia. Selegak molek. Di Patong lah. Patong. Ya. Patong. Jadi Kalim. Kalim. Ya. Ni dekat Patong. Baby, kita sudah sampai. Jual ni tepi di mana jalan ni? Kata kat masjid tu? Masjid Nurul ke masjid kau? Tahu. Kau sudah tengok Jakarta. Vietnam.
Apa dah bilik kita di Patong Beach. Patong Beach. Okey. Okey. Kak nanti paling kita buka. Okey, boleh lah. Boleh dah. Dengan berbala-bala dah. Dua je ambil. Ambil nak. Ni view. View kolam pun ada ni. View kolam dia. Okey, terbaik lah. Okey, terbaik. Dah lah dia jambil dua ni. Jambil ni deh. Jambil. So tiga jambil. Lepas tu pula. Sing pun dua luar ni. Hati dah. Kosong lah. Okey. Lebih jalan-jalan. Jadi hotel kita ni. Dan dia street food halal boleh makan. Dekat hotel pun ada kena halal. Itu mahal sikit lah. Okey. Michael Jackson di Phuket. Michael Jackson Phuket. Jangan buat beli. Get the point? Good. Let's dance. Ni Bangla street food ada halal tu. Kita telah masuk. Segar-segar. Segar-segar tu. Okey. Okey. Sedangnya sekali. Assalamualaikum bana. Tak apa. Saya jalan-jalan saja. Bana, jalan-jalan bos. Very good for you. Ya, Halal bos. okey. Thank you. Assalamualaikum. Saya mau pusing. Makanan jalan-jalan dulu. Jalan-jalan ya Luki. Jalan-jalan. Ini halal food. Oh, besar. Luki, satu part lah. Nasi goreng chicken satu part. Very good lah my friend. You want lagi tom yum soup like 150 lah. Okay. Yeah, 200 I give you discount 150. Okay. 150 ya. Yeah, I give you a big discount. That's your number. Michael Jackson kali lagi. Halal je. Itulah aku. Yakin lah sikit. Patong Beach. Okey. Kebab ni halal ni. Ada segi halal. Dekat ni.
Dekat ni apa tu? Dia punya pintu gerbang dia. Ada